Jadi yang ini kuasa di bawah hood adalah sekitar 585 horsepower dengan torque dia sebanyak 800 Nm torque. Memang laju dan memang berkuasa. Pecutan dia seperti dia katakan 3.2 second atau saat. Harga bermula daripada 1.8 juta tidak termasuk insurans. Gerbuk-gerbak bolehlah jadi 1.9 ke 2 juta ringgit. Ya, memang mahal, namun kereta ini adalah kereta untuk golongan yang memang mampu dan juga yang memang kaya. Kalau kita yang bawa Azia dan Alza tu, tengok je lah di YouTube. Mercedes juga cakap ini adalah generasi kedua GT63 yang lebih kemas, lebih refine dari segi rekaan dan juga prestasi. Dan kalau kita boleh nampak, hood dia pun sudah mula menampilkan komponen CF ataupun carbon fiber. Dia punya engine pun mereka kata dah tune dengan falsafah one man one engine assembly. Jadi setiap engine itu dipasang oleh satu engineer sahaja daripada mula sehinggalah dia keluar daripada kilang di Jerman. Sebab dia kata ini boleh jadi daily driven. Kita tengok bonnet dia. Oh, okay, not bad. Untuk sebuah kereta coupe seperti ini, luggage trunk luas, agak luas, muat untuk orang yang bujang ataupun keluarga kecil hidup. Masa untuk segmen performance, bagi saya pintu dia agak berat, tapi tak apalah sebab ini adalah daily driven car, boleh dimaafkan. Kita tengok ruang pemandu pula. Okay, first impression, carbon fiber this, carbon fiber that, carbon fiber here. 100% boleh rasa dia punya performance vibe, dia punya racing spirit tu, because kaki melunjur seperti model kereta race, namun ada cup holder menandakan ini adalah sebuah kereta yang kita boleh daily drive. Frameless door, dan ya, hood nak buka kat situ, sport pedal also, and dia punya aircon vent seperti ini, tidak seperti model GLC, model A-Class, sedan dan sebagainya. Untuk 2+2 seat di belah belakang ni dia sekadar ada je lah, tidaklah selesa mana. Sebab tengoklah ruang kaki yang ada, memang menyedihkan. Tapi again, ini adalah sebuah model performance.